咚咚锵咚锵咚锵。Selamat Tahun Baru Cina. Kongsi pacai. Wait a minute. Who are you? Tahun Baru Cina ni kuda. Tahun ni adalah tahun under zodiak tahun kuda dan tahun ini adalah tahun kuda api. Dia ditentukan dengan kitaran 12 kitaran zodiak dalam kalender Cina. Jadi setiap tahun ada setiap satu zodiak dan tahun kuda adalah untuk tahun 2026. Selepas 12 tahun nanti dia akan jadi balik kepada tahun kuda. Dia bagi ampau sebab sebagai simbol keberkatan. Sebab ni sebagai satu blessing untuk anak-anak yang kecil lah, yang belum kahwin, yang anak semua tu akan dapat angpau daripada yang sudah kahwin ataupun yang orang tua, orang besar macam tu lah. Lepas tu yang bagi anak kan, macam saya yang dah bekerja, kita pun akan bagi angpau untuk mak ayah kita. Yang tu sebagai satu blessing jugalah untuk kesihatan macam tu lah, bless untuk jadi healthy. Untuk anak pula juga blessing juga, tapi macam kesihatan dan juga macam apa tu, kita pengajaran lebih bagus, lebih baik macam tu lah. Okay. Warna merah dengan kuning. Merah tu maksud Ong. Okay. Tapi dia ada satu cerita yang dulu-dulu kan, zaman dulu dia ada satu monster yang dia akan pergi tangkap anak orang lain. Orang Cina lah, tangkap anak orang Cina. Lepas tu dia akan tak tahu buat apa, makan ke apa saya tak pasti. Tapi dia akan tangkap, lepas tu anak tu akan hilang. So orang yang zaman dulu mereka perasan monster ni dia takut dengan warna merah. So sebab tu sekarang kita akan pakai warna merah, yang semua benda merah lah, untuk macam nak halau benda yang tak bagus. Ya, macam tu. Kuih bulan. Nasi goreng Cina. What? Oren dengan air kotak. Okey, makanan yang selalu dihidangkan buah mandarin orange, kuih bakul, kuih kapik dengan isan, prosperity isan. Sebab buah oren warna sebab buah limau warna oren. Hey, that's pretty good. Sebab nanti Cina merajuk kalau kita tak bagi. Mungkin sebab sedekah kot. Nice. Okey, limau mandarin ni kalau dalam bahasa Cina kita panggil kam. Okey, kam tu bermaksud emas. So bila kita memberikan limau mandarin kepada seseorang, kita mendoakan good health, good wealth dan prosperity. Ya. Masyarakat Cina menyambut Tahun Baru Cina dengan tradisi berkumpul keluarga, membersihkan rumah sebelum perayaan Tahun Baru Cina dan akan pakai pakaian yang warna merah, warna ceria untuk menyambut Tahun Baru Cina.
Perayaan dimula dengan makan besar pada malam sebelum perayaan Tahun Baru Cina. Sepanjang Tahun Baru Cina, kaum Cina akan mengunjung ke rumah saudara mara dan juga ada tradisi pemberian ampau kepada yang belum kahwin. Selain itu, kita akan nampak banyak persembahan tarian singa, tarian naga yang memeriahkan perayaan Tahun Baru Cina. Hari akhir Tahun Baru Cina ialah hari ke-15. Kita panggil Cap Gomeh. Cap Gomeh ni biasa kaum Cina akan makan tang yuan. Tang yuan ialah berbola pulut yang bawa masuk union, berkumpul dengan keluarga. Lepas tu ada juga yang belum kahwin akan lontar limau ke sungai untuk cari jodoh. Mereka akan tulis nama dan juga nombor telefon cari jodoh untuk diri sendiri. Saya rasa itu sajalah. Pantang larang pertama, biasanya kita tidak dibenarkan pakai baju berwarna hitam ataupun berwarna putih pada hari pertama Tahun Baru Cina. And then kita juga tidak dibenarkan untuk menyapu rumah pada hari pertama Tahun Baru Cina. Dan ada juga pantang larang di mana tidak boleh membasuh rambut kita pada hari raya pertama Cina. Kalau macam dalam Cina, simbolik dia warna hitam dengan putih tu tak berapa auspicious sebab kita nak blessing, kita nak lebih meriah punya, jadi kita nak warna merah. So warna merah barulah boleh jadikan kita punya maksudnya macam kita rasa lebih ada blessing, lebih kepada ada luck, lebih kepada ada luck. Okay? So untuk kenapa tak boleh sapu sampah, sebab untuk hari raya pertama Cina kita percaya kalau kita sapu, semua kita punya good luck akan disapu keluar. And lagi satu, kenapa tak boleh basuh untuk kita punya rambut, sebab sama, kalau kita basuh rambut maksudnya kita buang kita punya fortune daripada badan kita keluar. Selamat Tahun Baru Cina. Kami mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Kongsi pacar. Selamat Hari Tahun Cina. Bye bye. Kongsi pacar. 新年快乐。Halo. 7